Terdapat kaedah untuk membuang sepenuhnya najis lama dari badan. Anda harus menggunakannya secara rahsia dan kemudian mengejutkan semua orang, tidak kira sama ada anda berumur 20 atau 30, 50 atau 60 tahun. Lelaki dan perempuan, muda dan tua boleh menggunakannya. Bagaimana untuk membuang semua najis dari badan? Saya akhirnya menemui kaedah untuk anda. Ini akan membantu anda pergi ke tandas dengan mudah. Usus anda akan dibersihkan sepenuhnya. Saya tidak keterlaluan sama sekali. Ini bukan cirit-birit, tetapi sebenarnya boleh menghapuskan sisa dalam usus sepenuhnya hitam dan busuk. Dah lama tak rasa selesa macam ni. Benar-benar melebihi jangkaan saya cuba ini. Hanya sapu sekali sehari. Badan anda akan bersih dan segar hanya dengan harga satu hidangan. Sapukan ke seluruh badan dan rasa lembut. Ia sebenarnya membantu menyingkirkan sisa dalam usus dan jenis hitam dan berbau, terutama yang susah perut dan susah nak ke tandas. 2, 3 hari, 4, 5 hari pun hanya sekali ke tandas, atau terpaksa duduk setengah jam untuk ke bilik air. Cuba ia membantu mengawal fungsi usus, menyuburkan dan membersihkan usus orang yang berak kering dan sukar ke tandas. Halangan usus, najis bertakung, malah kembung perut bahagian bawah dan sakit. Berhati-hati dengan fungsi usus yang lemah akibat metabolisme yang lemah. Gel usus ini disyorkan oleh Kementerian Kesihatan adalah produk khusus untuk masalah usus najis kering, sukar membuang air besar, tidak keluar sepenuhnya, tidak bersih jika anda pergi ke tandas kurang daripada 3 kali seminggu. Gunakannya. Selepas pergi ke tandas dan mengalami kesakitan, gunakan gel ini. Mengandungi parti pembersihan usus bermolekul tinggi, dibangunkan khusus untuk mereka yang mengalami sembelit. Untuk memastikan hak pembeli, kami telah mengurangkan langkah jualan perantara supaya pelanggan boleh membeli pada harga yang paling murah. Disebabkan harganya terlalu murah, keluarga saya nasihatkan saya jangan jual lagi, tapi saya tak nak putus asa. Saya nak lebih ramai tahu tentang gel ni. Sapukan sekali sehari, parti akan diserap dan memberi kesan terus ke dalam saluran usus. Terdapat kaedah untuk membuang sepenuhnya najis lama dari badan. Anda harus menggunakannya secara rahsia dan kemudian mengejutkan semua orang, tidak kira sama ada anda berumur 20 atau 30, 50 atau 60 tahun. Lelaki dan perempuan, muda dan tua boleh menggunakannya. Bagaimana untuk membuang semua najis dari badan? Saya akhirnya menemui kaedah untuk anda. Ini akan membantu anda pergi ke tandas dengan mudah. Usus anda akan dibersihkan sepenuhnya. Saya tidak keterlaluan sama sekali. Ini bukan cirit-birit, tetapi sebenarnya boleh menghapuskan sisa dalam usus sepenuhnya hitam dan busuk. Dah lama tak rasa selesa macam ni. Benar-benar melebihi jangkaan saya cuba ini. Hanya sapu sekali sehari. Badan anda akan bersih dan segar hanya dengan harga satu hidangan. Sapukan ke seluruh badan dan rasa lembut. Ia sebenarnya membantu menyingkirkan sisa dalam usus dan jenis hitam dan berbau, terutama yang susah perut dan susah nak ke tandas. 2, 3 hari, 4, 5 hari pun hanya sekali ke tandas, atau terpaksa duduk setengah jam untuk ke bilik air. Cuba ia membantu mengawal fungsi usus, menyuburkan dan membersihkan usus orang yang berak kering dan sukar ke tandas. Halangan usus, najis bertakung, malah kembung perut bahagian bawah dan sakit. Berhati-hati dengan fungsi usus yang lemah akibat metabolisme yang lemah. Gel usus ini disyorkan oleh Kementerian Kesihatan adalah produk khusus untuk masalah usus najis kering, sukar membuang air besar, tidak keluar sepenuhnya, tidak bersih jika anda pergi ke tandas kurang daripada 3 kali seminggu. Gunakannya. Selepas pergi ke tandas dan mengalami kesakitan, gunakan gel ini. Mengandungi parti pembersihan usus bermolekul tinggi, dibangunkan khusus untuk mereka yang mengalami sembelit. Untuk memastikan hak pembeli, kami telah mengurangkan langkah jualan perantara supaya pelanggan boleh membeli pada harga yang paling murah. Disebabkan harganya terlalu murah, keluarga saya nasihatkan saya jangan jual lagi, tapi saya tak nak putus asa. Saya nak lebih ramai tahu tentang gel ni. Sapukan sekali sehari, parti akan diserap dan memberi kesan terus ke dalam saluran usus.